Hai semua, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak bawa korang pergi ke satu perkampungan kecil yang terletak agak jauh sedikit daripada Regina yang kita namakan V-Bank. Perkampungan ni memang very secluded, memang terkeluar jauh lah daripada Regina dan mengambil masa lebih kurang 30 ke 40 minit daripada rumah saya yang sekarang ni lah. Kenapa saya pergi kat sana? Sebenarnya kita nak tengok-tengok rumah je. And then waktu melalui jalan nak pergi ke V-Bank tu, saya nampak kawasan ni agak luas. Mungkin sebab dia dah terkeluar jauh daripada bandar kan. So tiada pembangunan. Dia hanya ada kampung-kampung kecil saja. So bila kita dah nampak mencur tanda ni, bermakna kita dah sampai ke tempat yang dituju. Perkampungan V-Bank ni hanya mempunyai penduduk seramai 380 lebih macam tu lah. Dan jumlah ini sebenarnya tertakluk kepada tahun 2016. Jadi sesampainya saya di sana macam biasalah, memang tak nampak lah orang dekat sini. Yelah sejuk kan. Tapi saya tak tahulah kalau musim panas sama ada orang ataupun tidak. But I doubt lah. Seronok juga bila tengok perkampungan kecil macam ni kan. Macam tenang, aman. But at the same time, air. Dia yang air tu sebenarnya doktor fikir boleh ke kan kalau ditakdirkan kita tinggal lah dekat kawasan ni kan. Sebab tak ramai orang. Even yang tempat sekarang ni pun yang banyak rumah tapi kita still rasa macam tak ada orang, apatah lagi lah dekat perkampungan ni kan. Ini ialah rumah yang kita orang nak tengok sajalah, nak view saja. Sama ada kita nak sewa ataupun tidak, wallahualam kita tak tahulah. So selepas kita dah tengok dekat dalam rumah tu, saya tak tunjuk lah dekat dalam rumah tu sebabnya kita pun tak tahu kita nak sewa ke tidak kan. So kita jalan-jalan sekejap lah. Dekat tempat ni memang agak tenang lah, setenang-tenangnya. Macam perkampungan tinggal pun ada. Macam tengok cerita Twilight Zone pun ada. But anyway, sebenarnya memang sangat-sangat tenang. Saya tak tahulah kalau bukan musim salji macam mana keadaan dekat sini, saya tak tahu. But definitely saya akan datang balik bila musim panas nanti. Kita nak tengok macam mana keadaan dekat sini. So saya pun borak-borak lah dengan suami saya. Saya kata kalau kita dapat tinggal dekat sini, kita ialah satu-satunya keluarga Islam di sini. Sebab saya tak fikir ada orang Islam nak tinggal jauh daripada Regina dan jauh daripada masjid lah. Lebih kurang 40 minit kot nak pergi masjid. 40 minit ke 1 jam. Dan makanan halal pun agak susah nak dapat di sini. Kita kena turun ke Regina nak beli barang makanan. Tapi tak jauh lah, dalam 30 ke 40 minit. So macam mana korang? Kalau korang diberi peluang, korang nak tinggal tak dekat kawasan yang very secluded ni? Lepas tu korang pula satu-satunya keluarga Islam di situ.